لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Remember where you came from and choose the path that's never wrong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan juga puan-puan? Terima kasih banyak sebab terus sudi untuk bersama-sama dengan rancangan Road to Arafah Quran Hour yang sentiasa dinanti-nantikan oleh tuan-tuan, pengisian-pengisian yang kita hidangkan sempena dengan keberadaan kita pada hari-hari yang mulia ini. 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah ini yang dijanjikan pahala amal di dalamnya itu mengatasi sekalian amal-amal yang lain. Sampaikan Nabi SAW tak kala mana ditanyakan oleh para sahabat, adakah dengan jihad pun dapat ditandingi oleh amal-amal yang dilakukan dalam tempoh 1 hingga 10 ini? Nabi SAW menyatakan ya, melainkan keadaan seseorang yang mati syahid sahajalah yang tidak dapat ditandingi oleh amal-amal yang dilakukan oleh manusia bagi tempoh 1 hingga 10 Zulhijjah ini. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana biasa kita bawakan perbincangan khusus untuk kita nak menambahkan lagi penghayatan kita supaya insya-Allah bila mana kita tiba kepada hari kemuncak nanti, insya-Allah pada hari Arafah 9 Zulhijjah nanti, Allah benar-benar menghadirkan jiwa seorang hamba yang mengharapkan keampunan daripadanya insya-Allah. Hari ini seperti mana biasa kita akan bersama dalam perbincangan yang kita akan bawakan tajuknya sebentar nanti. Tapi sebelum daripada itu, suka untuk saya ingatkan apa sahaja pandangan, idea untuk menambah baik program yang sedia ada ni, tuan-tuan boleh pergi ke laman Facebook kita di Warisan Ummah Ikhlas WUI, insya-Allah, untuk tuan-tuan pautkan sebarang komen, pandangan, cadangan ataupun sebarang kritikan yang membina, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menambah baik konten-konten yang sedia ada yang kita hidangkan saban hari kepada tuan-tuan. Tanpa saya melengahkan masa, seperti mana biasa, saya tidak akan berkesorangan di sini. Kita bawakan tetamu-tetamu yang hebat-hebat insya-Allah sebagai buah hati daripada kami di sini. Kita mulakan dengan qari kita yang akan bersama-sama dengan kita bagi sesi untuk tempoh yang ada ni insya-Allah, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Maidin. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nampak segak hari ni Ustaz dengan kod, dengan baju dia, senyum dia, Allahu Akbar. Luruh hati saya masya-Allah. Tapi mudah-mudahan insya-Allah dengan alunan suara beliau, dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan beliau bacakan sebentar nanti, insya-Allah akan lebih memberikan kesan kepada jiwa kita untuk terus menghayati hari-hari yang mulia ini insya-Allah. Dan insan yang kedua, tokoh ilmuwan yang tak asing bagi kita yang kita jemput juga untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini, insan yang diberi nama Al-Fadhil Ustaz Said Najmuddin bin Said Osman ataupun yang lebih dikenali dengan nama Habib Najmuddin Al-Khirit. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik alhamdulillah. Sihat Ustaz Gembira dapat bersama. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz sudi. Jazakumullah khair. Fadil Ustaz untuk makluman tuan-tuan adalah merupakan pembimbing haji bagi syarikat Wira Saujana dan difahamkan insya-Allah Ustaz akan berlepas ke tanah suci insya-Allah. Insya-Allah. Doakan sama-sama mudah-mudahan yang berbahagia Habib dapat pergi ke tanah suci dalam keadaan sihat sejahtera dan mudah-mudahan amal-amal nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membimbing, yang pentingnya membimbing jemaah haji kita di sana dengan jayanya sampai memperoleh haji yang mabrur insya-Allah. Maka bagi membuka pentas perbincangan pada hari ini,
Seperti mana biasa, kita akan dahului dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Maidin. Agak-agak ayat apa yang kita nak bacakan Ustaz hari ini? Silakan Ustaz. Okay, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan baca surah Al-Insan ayat yang ke-8, muka surat yang ke-579. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama buka Quran dan buka surah Al-Insan ayat yang ke-8 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memberi makan atas apa yang mereka sukai kepada fakir miskin serta anak yatim dan tawanan-tawanan. Ayat ni ceritakan kepada kita tentang salah satu daripada sifat orang-orang yang akan diberikan kurnia Allah yang hebat dalam syurga nanti, antaranya berbentuk minuman yang akan dicampurkan di dalamnya sejenis campuran yang disebutkan sebagai kafura, yang akan menyejukkan tubuh badan. Allah sebutkan minuman ini akan diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah. Antaranya disebabkan oleh kerana mereka ini terkenal di dunia ini sebagai orang yang suka bagi makan dekat orang. Orang nampak dekat dunia ni bagi makan dekat orang tu sekadar menghiburkan manusia. Tapi rupa-rupanya bagi makan pada manusia ni kan, ianya salah satu jalan untuk kita nak mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cerita tentang hari-hari haji ni kan, yang berbahagia Habib saya difahamkan pengalaman menunaikan haji. Ustaz Muhammad Khairi, ada pengalaman menunaikan haji? Tak ada, saya umrah sahaja. Pernah dengar tak jeritan-jeritan manusia sabil? Allah, tak pernah lagi. tak pernah Mungkin satu masa nanti kalau Allah rezekikan untuk pergi menunaikan haji Amin. Bila dengar kalimah sabil ni, apa gagak dia tu Ustaz? Masya-Allah, mana orang nak beri makan, orang bagi beri makan minum. Masya-Allah. Ini kalau tuan-tuan kalau pergi ke tanah suci Mekah, tak kiralah sama ada untuk haji ataupun umrah, dengar kalimah sabil, menjelinglah seketika, insya-Allah tuan-tuan akan nampak deretan manusia beratur untuk mendapatkan hadiah-hadiah makanan yang diberikan oleh mereka yang menyantuni tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khususnya tuan-tuan, bila sebutkan tentang hari-hari haji ni kan, hari-hari yang 3, hari-hari tasyrik selepas daripada sambutan Aidil Adha ni yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik ni adalah hari kita akan makan dan juga minum, subhanallah. Dan hari tersebut seperti mana yang kita maklumi, diharamkan bagi kita berpuasa kan. Dan di situlah kebiasaannya para jemaah haji kita akan bermalam di sana bagi menyempurnakan wajib haji selain daripada beberapa tuntutan yang lain. So untuk cerita yang lebih panjang ataupun yang lebih lanjut, kita nak berbicara dengan pembimbing jemaah haji Wira Sarjana yang berbahagia Al-Fadhil Habib Najmuddin untuk menceritakan lebih lanjut apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bermalam ataupun bermabit di Mina ini. Dan biasanya bila mana kita bermabit di Mina ni ya Habib, apa yang biasanya wajib kita lakukan? Adakah kita sekadar pergi ke Mina tidur je sepanjang malam, ataupun apa sebenarnya pengisian-pengisian yang perlu kita lakukan di sana selain daripada kurnia makan dan juga minum itu sendiri? Silakan yang berbahagia. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul dan dimuliakan juga Ustaz Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para penonton rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada soalan tadi apabila kita bicara tentang mabit di Mina. Dan istilah mabit di sini disebutkan atau kita terjemahkan bahasa kita bermalam di Mina. Kalau mengikut kepada hukum dalam manasik haji yang kita bahagikan kepada rukun, ada wajib, ada sunnah, maka dia menempati kedudukan wajib haji itu. Yang mana orang yang menunaikan haji wajib untuk dia bermabit di Mina. Yang mana wajib di sini ialah bermakna kalau dia
tidak ada halangan-halangan dari syarak, maka wajiblah dia untuk bermalam di situ. Kalaulah ada halangan, maka gugurlah kewajipan dan masih sah hajinya. Jadi apa itu mabit di Mina? Mabit di Mina maknanya bermalam di Mina, berada di bumi Mina. Seseorang itu mesti berada di bumi Mina pada malam hari, iaitu pada malam 11, 12 dan 13 bagi yang tak melakukan nafar awal lah, iaitu berada di bumi Mina pada waktu malamnya sekurang-kurangnya separuh, lebih dari separuh malam. Bermakna kalau malam tu contohlah 12 jam daripada maghrib hingga subuh, maka dibagi dua, berapa? 6 jam. Mesti berada di waktu malam tu sekurang-kurangnya 6 jam mesti ada duduk di bumi Mina. Tak boleh di luar Mina. Baru dia dikira tertunai wajib haji dia mabit di Mina tu. Itu dia punya takrif atau makna hukum dalam pelaksanaan wajib haji dia lah. InsyaAllah. Jadi kalau ada orang contohnya dia pergi, dia ada dekat Mina pada waktu siang, tapi waktu malam dia pergi balik ke hotel atau tempat lain di luar Mina, tak tertunailah mabit di Mina. Tapi kalau siang hari dia tak ada di Mina, tapi malam hari tadi dia duduk di situ 6 jam kata, iaitu separuh daripada malam dia, maka dia sudah dikira mabit di Mina, menunaikan wajib haji itulah. Jadi kalau bagi kami jamaah yang saya biasa bawa, memang kita bukan hanya mabit itu 6 jam ataupun separuh malam, kita memang tinggal di Mina. Yang sebenarnya saya suka jugalah nak ajak kepada para jemaah haji ni menghayati sebenarnya pelaksanaan haji itu dengan yang sepenuhnya. Menyeluruh. Saya tak menafikan ada kaedah-kaedah dan juga cara-cara, serta ialah kita maklum dengan keadaan-keadaan semasa, begitu juga dengan orang-orang yang berbeza. Maka adalah pendekatan-pendekatan yang berbeza. Tapi seboleh saya, kalaulah saya bawa jemaah, saya nak mereka betul-betul tinggal di bumi Mina dalam hari-hari tasyrik tadi. Betul. Bukan hanya kata Ustaz Syamsul tadi yaumu aklin wa syurbin tu hanya makan minum, tapi tambah satu lagi ada riwayat wa dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Untuk kita ingat kepada Allah, penghayatan. Sebab bumi Mina ni pun sebenarnya dia punya nama tu pun unik. Kalau Mina dia betul-betul bahasa Arab dia panggil pelabuhan lah kan. Tapi sebenarnya dia ambil daripada Muna, iaitu pengharapan. Di situ sebenarnya penuh pengharapan sebenarnya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya lebih nampak nanti kita akan bicarakan kita panggil apa, hikmah Mina ni, yang kita kena mabit dan tinggal di situ lebih dari 3 hari lah kalau orang yang tak nafar ni, dengan pergaulan, percampuran dengan ramai manusia. Saya rasa Ustaz Syamsul dah berpengalaman pergi haji ni. Kalau misalnya Ustaz Khairi mungkin kata kita umrah, ramainya orang, tawaf ramai. Ini ni bukan hanya kita kata tawaf saja, sa'i saja. Kita tinggal sama-sama. Hidup bersama, berkongsi itu dan ini. Nanti kita perinci nanti insya-Allah cabaran tu. Tapi maksudnya apabila kita berada di situ, apa yang kita kena buat? Di antara wajib haji yang kita kena buat adalah melontar 3 jamrat tu. Iaitu jamrat yang pertama, kemudian yang pertengahan dan yang terakhir. Itu yang kita kena buat pada setiap hari pada hari-hari tasyrik tersebut, iaitu 11, 12 dan 13. 3 jamrat itu. Cuma saya nak sikit ingatlah Ustaz Syamsul ya. Sebab ada orang melakukan kesalahan apabila melontar ni, sebab kita ni 11 Zulhijjah kan kalender Islam itu akan berubah masuk maghrib. Adakah seorang tu dah masuk 11 Zulhijjah dia boleh melontar? Itu yang jadi masalah tu, sebab dia kata melontar pada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. Sebenarnya tak. Sebenarnya masuknya waktu melontar itu, yang qaul yang mu'tamad, yang rajih adalah selepas zuhur, yang ke-11 tu. Cuma kita alhamdulillah setelah bermudzakarah, mempertimbangkan keadaan, kita ambil pendapat yang marjuh, maka kita boleh mula melontar selepas subuh pada hari yang 11. Jadi kalau orang lontar sebelum tu dah tak sah pula lontar dia. Jadi ini ingatan kena penting juga kadang-kadang. Sebab tu dah alhamdulillah kita syukur kepada Allah, kita punya jamaah haji di Malaysia ni, apabila sebelum pergi mereka ada kursus dan ada pemantapan ilmu dalam pelaksanaan. Itu penting, dan saya harap semua yang pergi jangan kita ponteng lah ya. Kalau boleh. Kadang-kadang ada juga yang kadang malam-malam nak pergi tu, nanti kat sana dia lost dan dia pandai-pandai buat, nanti
Kemudian lah dah habis tu baru dia tanya. Saya lontar sekian-sekian. Rupanya dia tersalah dah. Dah tak sah dah. Akhirnya terpaksa dia bayar dam. Yalah, tapi kurang sempurna lah nampaknya ibadah dia tu. Jadi sayang. Jadi itu yang kita kena ambil perhatian juga daripada hari yang utama ini, supaya kita yang tadi penuh mengharap kepada Allah di tempat yang penuh pengharapan itu mendapatkan pelaksanaan yang sempurna, sebab kita nak capai haji yang mabrur tadi itu. Ustaz, kalau kita lihat dalam perhimpunan manusia yang disebutkan tadi kan, macam mana seluruh dunia, selain kita kata kita biasa melihat kesesakan di tempat tawaf, kesesakan di tempat sa'i lah, pengalaman yang berbahagia Habib sendiri, apa yang istimewa sesak di Mina ni berbanding sesak di dua tempat yang lain tu? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Saya alhamdulillah Allah pilih untuk dapat memimpin jemaah haji setiap tahun dan melalui fasa yang berbeza-beza, Ustaz Syamsul. Daripada kemah kain yang ada dekat Arafah dulu, saya rasa Ustaz Syamsul dulu tu kemah kain, kemah badui lah kita kata ya. Sekarang dah tent dah. Betul. Masya Allah, dengan aircon yang ada di Arafah. Tapi di Mina ialah kemahnya alhamdulillah masih kekal dan dia upgrade lagi. Cuma jumlah tempat yang diberikan kepada jamaah itu semakin kecil. Jadi kesesakan itu bukan hanya kesesakan lautan manusia di Mina, tapi di tempat tinggal pun perlu untuk kita ni bertimbang rasa betul lah dekat situ. Berkongsi, bertimbang rasa. Dan memang yang namanya ibadah haji ni melatih kita ni untuk memperkasa hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bermakna kalau berjaya pun kita menyambung hubungan yang baik dengan Allah, tapi gagal kerana 3-4 hari ni, ini memang menyentuh tentang manusia je. Betul. Karenah manusia tu, minta maaf lah Ustaz Syamsul. Betul. Tempat yang kita tidur bersama ramai-ramai, ada perangai begini, ada bunyi begini Ustaz Syamsul. Ada yang bising, ada satu. Itu belum tandas minta maaf. Betul. Dengan kita kena beratur, kadang-kadang dah beratur elok-elok, tiba-tiba ada orang potong kita punya tu. Ketika berwuduk, sedang elok kita berwuduk, ada orang tadah pula air wuduk. Subhanallah. Bayangkan, kita cuba bayangkan, memang kita, tapi kalau kita berjaya menempuhnya, Masya Allah, tabarakallah. Manis kenangan itu. Balik tu yang orang kata rasanya part tu lah yang paling dirindui. Diingati sangat. Masya Allah. So, Ustaz Khairir yang tak sempat lagi, ataupun Ustaz Khairi yang tak sempat lagi untuk pergi ke haji ni, agak-agak bila Ustaz nak berangkat ke sana insya-Allah? Plannya, rancangannya. Walaupun akhirnya takdirnya. Jangan takut pula. Agaknya rancangannya bila tu? Insya-Allah. Doa tu bila tu? Agak-agak, ya Allah, bila nak dapat pergi tu? Saya kalau cita-cita saya tu kalau selepas kahwin lah. Selepas kahwin nak bawa dengan pasangan hidup sekali. Allah bahagia. Tapi yang penting kena bagi saya yang paling penting adalah daftar lah. Daftar. Sebab tak daftar tu memang agak sukar untuk kita dapat tempat tu. Tapi insya-Allah kalau kita daftar awal, mudah-mudahan nanti ada waktunya Allah akan pilih kita, insya-Allah. Azam tu dah ada, Ustaz. Azam tu dah ada. Betul. So para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hajat telah diluahkan. Sama-sama kita aminkan, mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz Khairir juga sekalian yang mengimpikan tarikh-tarikh tertentu untuk mereka berangkat bertemu dengan Allah, menyahut panggilan labbaik Allahumma labbaik ini akan tertunai satu masa nanti, insya-Allah, agar mereka dapat merasai ke apa yang telah diceritakan daripada penceritaan lisan ini, mereka akan dapat menikmatinya ataupun mengalaminya dalam bentuk realiti kehidupan yang sebenar sewaktu kita bermabit di Mina secara khususnya dan dalam pekerjaan ibadah haji keseluruhannya biidznillah taala. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, banyak lagi bual bicara kita untuk cerita berkenaan tentang bermabit di Mina ini. Untuk selepas daripada ini, jangan ke mana-mana, kekal bersama-sama dengan kita, Road to Arafah Quran Hour. Bersama saya Finansino. Saya Hafiz Salim dalam Quran Solution. Sebuah program bual bicara yang menakutkan adalah hendak berwakaf
20 juta. Sama ada salah atau tidak, kemahuan. Maqasid imarah yang perlu dibahaskan. Harta-harta kamu adalah, sebab tu saya sebut ya, ujian sahaja. Kami bentangkan 3 resolusi bongkar kebenaran dengan formula Al-Quran. Remember where you came from and choose the path that's never wrong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa haiwan ternakan. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu serahkanlah dirimu kepadanya. Sampaikanlah wahai Muhammad khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tadi sebelum daripada sesi yang kedua ini berlangsung, kita mendengar kupasan yang berbahagia Habib Najmuddin sebentar tadi berkenaan tentang asal nama kalimah Mina itu sendiri. Mina ni dalam bahasa Arab, kalau sebutkan Mina, ada yang dinamakan dengan pelabuhannya, diertikan dengan pelabuhannya. Muna itu sendiri adalah pengharapannya. Dan salah satu daripada makna Muna itu adalah membawa maksud kematian. Di mana kita melihat kenapakah dinamakan Muna itu sebagai kematian, kerana adanya sejarah yang pernah berlangsung di tempat tersebut. Ialah satu ketika Allah Subhanahu wa taala menitahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, sehinggalah kita ketahui akhirnya Allah menggantikan sembelihan tersebut dengan seekor kibas yang gemuk, disembelih ia sebagai tanda kejayaan seorang hamba dalam melepasi ujian-ujian yang telah pun diberikan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita dapat melihat bagaimana bumi ini, Masya Allah, sampai ke hari ini diteruskan upacara tersebut, iaitulah setelah daripada selesai kita mengerjakan ibadah haji, khususnya pada hari yang ke-10. Sebahagian daripada ibadah haji yang telah ditunaikan, antaranya kita kata bagi mereka yang sempat untuk melontar jamrah Aqabah pada pagi 10 tersebut, dan mungkin bagi mereka yang berkesempatan untuk melakukan tawaf haji yang fardu serta sa'i haji yang fardu tersebut, kita juga dituntut untuk melakukan ibadah korban bermula hari tersebut. Dan inilah suasana yang kalau kita pergi di sana, siapa-siapa yang pernah menjengah bumi Mina, di hujung bumi Mina ni Ustaz, kita ada dapat lihat di situ ada pusat penyembelihan haiwan korban, dilakukan sembelihan korban pada hari tersebut. Inilah antara benda-benda yang berlaku di tanah suci Mekah, khususnya di bumi Mina, di mana kita nak masih lagi berbicara tentang bumi Mina dan juga sejarah ibadah korban yang berlaku seperti mana cerita ringkas tadi. Mungkin Ustaz boleh ceritakan serba sedikit tentang sirah tersebut untuk kita nak menambahkan renungan kita saat kita berada di bumi Mina nanti, insya-Allah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi apabila kita sebut tentang bumi Mina yang kita disebutkan tadi oleh Ustaz Syamsul tadi, menghayati kepada satu peristiwa pengorbanan yang begitu besar. Bayangkan seorang ayah seperti Nabi Ibrahim yang mendambakan seorang anak. Ialah dia tunggu bukan sekejap, lama, bahkan kalau ikutkan umur dia tu daripada segi hukum akalnya seolah-olah dah tak mampu lagi memiliki anak. Itu dari sudut beliau. Tapi insya-Allah tak mustahil, tapi ditambah pula
isteri dia yang dikatakan mandul. Tapi dengan izin Allah SWT, ya, Nabi Ibrahim ada Sarah dan juga Hajar. Dengan izin Allah SWT, Siti Hajar melahirkan anak yang dinamakan Ismail. Bahkan Siti Sarah juga melahirkan anak bernama Ishaq. Masya Allah. Jadi sebenarnya itu yang kita boleh belajar ialah jangan putus asa. Terus minta kepada Allah walaupun mungkin ada perkara yang kita anggap sukar tapi tidak sukar di sisi Allah dan mudah bagi Allah SWT. Jadi ketika dapat anak, saya rasa hari ini tuan-tuan perempuan yang minta maaf yang dah berumur tapi dapat cucu, kalau dulu masa dengan anak tu kita masih muda, cara kita punya cara dengan anak dia berbeza. Tapi sekarang ni yang selalu jadi dilema kepada anak-anak ni adalah anak dia apabila berhadapan dengan tok nenek ni. Kalah tok nenek ni, jadi kadang-kadang anak yang dia ajar ini dan ini, kalau pergi dengan tok ni habis. Sebab tok ni sayang kat cucu ni. Betul. Sebab apa? Sebab mungkin saya rasa umur tadi. Betul. Yang menyebabkan dia punya kasih itu lain dengan ketika dia muda dulu. Jadi saya boleh cuba bayangkan, kita cuba bayangkan. Nabi Ibrahim pun sebenarnya umur dia dah tua. Dan dapat anak yang kecil. Pasti sayangnya tu luar biasa. Dah lah anak yang dinanti-nanti. Dengan umur yang tua dapat pula baby dan anak. Subhanallah, Allah uji untuk dia dihantar ke suatu lembah yang disebutkan kering kontang. Pohon kayu pun tak ada. Tak ada kesan kehidupan pun kat situ. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim terpaksalah taat kepada Allah, hantar. Itu satulah. Kita nak pendekkan cerita sebab apa kita panggil, itu pun pengorbanan yang luar biasa dah. Pengorbanan dari sudut Nabi Ibrahim yang kena tinggalkan keluarga dan Siti Hajar dan Ismail. Pengorbanan Siti Hajar yang ditinggalkan. Subhanallah, perempuan. Siti Hajar tanya satu je. Wahai Nabi Ibrahim, kau tinggalkan aku ni kerana kau nak tinggalkan atau kerana Allah perintah? Nabi Ibrahim kata, kerana Allah perintah. Kalau Allah perintah, pergilah wahai suamiku. Kerana aku yakin Allah tidak akan sia-siakan aku di sini. Subhanallah, yakinnya seorang perempuan tu. Dan yalah, kita kata yang sa'i yang kita buat ni kerana ujian Allah kepada dia lah. Kalau kita ikutkan, saya rasa mungkin tak tahulah Ustaz Khairi, kalau sa'i kita rasa hari ni agak berat. Rasa jauh, rasa penat. Tapi kita boleh bayangkan seorang perempuan yang dalam keadaan saat seperti itu, dia mampu untuk naik ke atas bukit Sofa yang kita tengok batu-batu yang masih sisa, kita tengok tajamnya batu-batu itu, dia panjat sampai ke atas nak tengok kalau ada kafilah yang lalu. Tak ada, dia pergi pula ke Bukit Marwah, dia naik ke atas tengok. Kalau berapa kali dia buat, 7 kali. Kalau kita 2-3 kali, kita putus asa dah. Minta maaf lah. Betul. Dengan panasnya, dengan keadaan tu, anak menangis dekat dengan Kaabah, dengan tapak Kaabah tu. Tapi dia tak putus asa sebab dia yakin kepada Allah tu. Subhanallah. Akhirnya keluarlah air yang disebut Zam-Zam tu. Okay. Baik. Tak apalah, Nabi Ibrahim balik rindu tapi Allah belum perintah untuk jumpa. Tiba-tiba sampai saatnya Allah perintahkan. Pada waktu itu Nabi Ismail dah balik dah. Maknanya dah dewasa. Baru dapat izin untuk nak pergi balik jumpa, melepaskan rindu. Mimpi pula untuk nak disuruh untuk nak disembelih. La ilaha illallah. Bayangkan ini satu cuba. Sebab tu kalau orang diduga hari ni, dicuba hari ni dengan keadaan ditimpa berbagai ujian, kita kena renung perkara ni. Sebab apa yang kita hadapi tidak seberat apa yang dihadapi oleh insan-insan yang agung hebat seperti para nabi dan rasul ni. Walaupun mereka hebat di sisi Allah, tetap diuji oleh Allah. Jadi sampai perintah tu yang dia kena laksanakan. Hebatnya Nabi Ibrahim yang dia nak laksanakan. Hebatnya Nabi Ismail, dia mengatakan, ya Allah, wahai ayah, lakukan, kau akan mendapati aku menjadi orang yang sabar. Hebatnya Siti Hajar, izinkan pula anak dia tadi ni untuk disembelih oleh suami dia. Sehingga dibawalah dalam perjalanan tu sampailah ke bumi Mina. Daripada apa yang dia lalui daripada Arafah, dia lalui untuk nak pergi daripada halangan daripada syaitan. Sebab tu yang kita jamrat tu sebagai simbolik apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika cuba dihalang oleh iblis. Mengatakan, takkanlah kamu nak bunuh anak kamu ni. Oh, pergilah kamu iblis, dicampak dibaling dengan batu. Sehingga akhirnya halangan-halangan yang dicuba untuk dilakukan dapat berjaya lalui sampailah saat nak disembelih di bumi Mina tu. Seperti mana Ustaz Syamsul kata, Allah SWT melihat kejujuran, amanahnya dan taatnya yang disebutkan tadi. Taat Nabi Ibrahim, nak juga sembelih juga walaupun ini orang yang paling disayang.
ketika pisau tu dah ada kat sini, Allah SWT gantikan. Allah mengatakan kau benar telah taat kepada perintah aku, maka Allah gantikan dengan kibas yang gemuk dan disembelih di situ. Sekali tempat ini masih dikekalkan supaya kita kata mengingati. Sebenarnya bumi Mina tu bumi penyembelihan dipanggil. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa yang kita boleh hayati di bumi Mina ni dari peristiwa itu bermakna seperti mana disebutkan tadi, kalau kita menghayati perkara itu, satu pengorbanan. Maknanya seperti mana tadilah di awal tadi kita sebut, ya Allah nak duduk kat Mina ni memang berkorban sungguhlah. Mengorbankan selesaan kita, mengorbankan daripada apa yang kita biasa. Kita kena berkongsi dan bertimbang rasa. Kita kena bersaling tolong menolong. Kita kena bertasamuh, iaitu kita kata menerima keadaan-keadaan yang ada yang sebenarnya mendidik kepada diri kita untuk berkorban. Dan kita kena bunuh seperti mana tadi disembelih tadi tu, kita kena sembelih ego kita. Kita sembelih kesombongan kita. Kita kena sembelih daripada sifat-sifat yang tak baik. Selain daripada ketika kita melontar pun sebenarnya kita dah tak melontar syaitan dah kan. Walaupun orang kata ini melontar syaitan, ada orang dulu lari dengan selipar dengan payung Sebenarnya kita ni apabila kita melontar tu, kita berzikir mengingati Allah, dan ketika mana itu sebagai hikmahnya kita membuang sifat-sifat kesyaitanan yang dalam diri kita ni sebenarnya. Jadi kita balik dari melontar tu ke kemah, kita kena apply lah, kita dah buang tu. Jadi kita jadi orang yang kita bersih hati kita, tengok orang dengan pandangan yang baik walaupun macam-macam perangai, keren lah. Tapi kita boleh terima Ustaz Syamsul. Kalau betul-betul kita buang tadi kat jamrat tadi ni, dari sifat-sifat yang tak baik daripada diri kita tu. Yang mana kesannya sampai setelah daripada haji yang kita buat tu, supaya yang disebutkan haji mabrur itu, yang mana haji mabrur itu bukan hanya ketika pelaksanaan haji tu, tapi kesannya setelah haji, iaitu hatinya bersih, melihat orang dengan pandangan kasih sayang, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadi orang yang sentiasa ketika mana mereka itu berada di mana pun, mereka benar-benar mengambil berat tentang hubungan mereka dengan Allah dan hubungan mereka dengan sesama manusia. Baru kita panggil berjaya ketika mana penghayatan itu. Masya-Allah, masya-Allah. Tadi menarik bila mana yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Habib Najmuddin mengkongsi kepada kita bagaimana penyembelihan yang dilihat daripada ritual hari ini yang kita buat daripada sembelihan lembu, kambing, kerbau dan sebagainya, an'am ni kan, kita hanya melihat ia sebagai satu adat je. Sebenarnya di balik sembelihan itu dia ada makna yang tersirat, iaitulah kita menyembelih kesombongan kita. Masalahnya bila mana kita buat benda ni sekadar kita kata adat, kita jadi makin sombong. Sebab apa? Oh, saya tahun ni buat korban, kalau tak buat dia jadi sombong lagi. Sedangkan kita tak faham seperti mana yang disebutkan oleh yang berbahagia Habib sebentar tadi. Sepatutnya lagi kita buat korban, kita lagi merendah diri, tak menyombong diri. Sebab rezeki itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita punya upaya untuk menyediakan segala-galanya, tapi Allah yang lorong kita sampai kita boleh melepaskan rezeki yang Allah bagi pada kita untuk kita kongsikan dengan orang lain kan. Fasalli li rabbika wanhar, sembahyang kemudian kita lakukan sembelihan, khususnya untuk sembelihan korban. Ustaz, macam mana tahun ni insya-Allah korbannya ada biiznillah taala sahut untuk seruan korban ni, mudah-mudahan insya-Allah So tuan-tuan dan juga seluruh para penonton yang dirahmati Allah, cerita masih lagi tentang cerita di Mina. Kalau kita sebelum daripada kita melakukan melontar jamrah Aqabah khususnya kan, kita biasanya akan bertasbih ataupun melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik sepanjang perjalanan tersebut. Tapi bila mana kita dah selesai daripada melontar jamrah Aqabah, kebiasaannya kita akan bertukar nada zikir, pengisian zikir. Boleh kongsikan sikit apa pengisian dia dan kenapa, apa simbolik kepada pertukaran zikir yang disyariatkan? Silakan. Betul, apabila kita ni bermiqat saja, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan talbiyah. Khususnya apabila kita bermula nak mengerjakan ibadah haji daripada 8 Zulhijjah tu, nak pergi ke Arafah ataupun ada yang pergi ke Mina. Jadi bermula daripada itu kita akan talbiyah, kerana kita memahami bahawa kita diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Sampailah bila kita bertalbiyah ni, sehinggalah kita melontar ke Jamratul Aqabah, iaitu bermula daripada setelah tengah malam pada 10 Zulhijjah tu. Jadi apabila kita dah laksanakan, maka setelah itu kita akan biasanya lah orang akan gunting atau bercukur rambut dia untuk bertahallul awal. Masa tu gugurlah 10 daripada larangnya, masih kekal daripada 3-nya.
maka bertukarlah daripada talbiyah itu kepada takbir. Allah. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dianjurkan kepada kita apabila masuknya waktu daripada Aidil Adha untuk kita memperbanyakkan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kami pun kalau rombongan pergi itu pada awal-awal talbiyah sampai habis Jamratul Aqabah, balik itu kita bertakbir. Seronok rasa kita panggil ruh daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa kebesaran Allah itu satu penghayatan yang luar biasa. Dan sebenarnya itu membawa kepada seseorang itu merasakan dia panggil satu kepuasan, iaitu dapat taat, dapat patuh, dapat mengerjakan satu amal sehingga dia membawa kepada kita kekuatan. Kekuatan ni bukan hanya kekuatan diri tetapi kekuatan iman. Dan meningkatkan ketakwaan. Sebab dia begini, sebab kita takwa ni kita perlu bina dia. Sebab tu disuruh untuk takwa haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dalam ayat lain, fattaqullah mastata'tum, semampu sesungguh kamu yang kamu buat. Jadi sebenarnya dengan keadaan itulah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan dengan adanya ketakwaan itu yang menyebabkan kita akan berusaha untuk kita memperbaiki diri kita. So itu baru kita kalau Jamratul Aqabah baru permulaan nak masuk ke mabit tadi kan. Betul. Jadi kalau betul dia punya penghayatan talbiyah, dia itu dengan rasa syukur dia dipanggil, diundang oleh Allah, ini undangan khusus. Duyufur Rahman. Kemudian setelah itu dia dapat tahap awal, dia takbir, dia mengagungkan Allah dan juga menzahirkan daripada rasa syukur yang luar biasa. Maka insya-Allah dengan gabungan daripada daripada zikir ini, maka akan membentuk kepada seorang yang kepribadian yang tinggi dan bertakwa kepada Allah SWT. Insya-Allah. Inilah dia tuan-tuan cerita tentang Bumi Mina, salah satu daripada manasikil hajj yang tuan-tuan seandainya berpeluang untuk mengerjakan ibadah haji, tuan-tuan akan dapat merasainya. Biasanya kan ya Habib, bila mana kita bertakbir dalam suasana Malaysia ni, kalau sebut takbir raya lah, orang akan syahdu teringat kampung lah. Biasanya begitulah tuan-tuan. Tapi beza bila mana kita bertakbir selesai daripada kita melakukan balingan Jamrah Aqabah tu, waktu tu rasanya tak ingat kampung dah. Betul. Kita lebih ingat akan Allah. Semangat lebih tu. Betul. Inilah pengalaman yang kita dengar sendiri daripada insan-insan yang biasa untuk berada di sana. Dan pasti tuan-tuan nak merasakan apa perasaan takbir di Bumi Mina satu masa nanti insya-Allah. So tetap bersama-sama dengan kita dalam rancangan Road to Arafah, sebab pengisian inilah ke arah kita nak membina kepribadian jiwa seorang hamba dalam menghayati ibadah haji. Walaupun mungkin kita kata tubuh kita waktu ni tak terpilih untuk ke sana, tapi sekurang-kurangnya jiwa kita telah pun tiba ke bumi sana insya-Allah, bersama merasai takbir-takbir yang akan dilaungkan oleh mereka yang berada di Bumi Mina satu ketika nanti, sebelum daripada itu talbiyah-talbiyah yang dilaungkan demi untuk menyahut panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bual bicara kita bagi tajuk yang kita kongsikan daripada seawal bicara tadi, iaitu ibrah di sebalik manasik haji, bermalam di Bumi Mina dan melontar Jamrah Aqabah daripada perkongsian yang berbahagia Habib Najmuddin sebentar tadi, dan juga apa yang telah dikongsikan oleh saudara Muhammad Khairi bin Maidin tadi daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dapat terus menjentik hati kita untuk terus kekal beribadah, khususnya pada hari-hari yang mulia 1 hingga 10 Zulhijjah ini. Kekal bersama dengan kita insya-Allah pada setiap hari Road to Arafah Quran Hour.